Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Arif Ahmad Memang Rizal, daripada program Bachelor Sains Kimia dengan Pendidikan Kepujian UPM. Dan saya nombor matric saya adalah 215740. Hari ini saya akan membuat refleksi tentang komprehensif latihan mengajar selama saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya selama 13 minggu di sekolah lah. Alright. Okey, yang pertama kita tengoklah saya akan rungkaikan ekosistem praktikum saya selama minggu 1 hingga minggu 13. Itu dari segi pengajaran dan pembelajaran, which is kita nak tengok daripada persediaan seindaksi BBM dan dinamik bersama murid yang saya ajar di kelas tingkatan 2 dan tingkatan 4 bagi subjek kimia lah. Dan kita nak tengok juga kepada elemen pembangunan co-curriculum yang mana pelibatan luar bilik darjah yang berangkumi sukan, kelab akademik dan badan uniform lah. Seterusnya rangkaian interaksi sosial yang mana kita nak tengok macam mana saya membina ekosistem profesional bersama guru pembimbing, pentadbir, rakan sejawat dan rakan-rakan praktikum, dan akhir sekali saya ingin membentangkan tentang hal-hal berbangkit atau projek yang kami yang saya dan rakan-rakan UPM telah dapat sepanjang kami berkhidmat di Semaputra lah. Alright. Yang pertama, rangka kerja PDP dan realiti pelaksanaan. Fasa pertama adalah dari segi persediaan yang mana saya telah merujuk guru pembimbing saya berkaitan dengan takvim persekolahan, cara penulisan RPH yang sistematik dan penyediaan bahan yang selari mengikut silibus dan DSKP. Yang kedua, seindaksi yang mana saya membuat pengenalan topik dengan menggunakan aktiviti-aktiviti yang interaktif. Pada fasa ketiga adalah proses PDP, iaitu untuk sains tingkatan 2 pelaksanaan pengajaran berpusatkan murid, dan kimia tingkatan 4 juga berpusatkan murid lah. So, untuk membeli ubah penangguhan PDP untuk pengetahuan puan selama uh, 6 minggu daripada minggu kedua hingga minggu ketujuh, saya tidak berpeluang untuk masuk kelas dan mengajar disebabkan sepanjang 6 minggu tu terdapat pelbagai program lah. Contohnya seperti minggu akademik, ujian segak, kejuaraan olahraga, peperiksaan pertengahan tahun, minggu kaunseling, ada ujian psikometrik. So, perkara-perkara macam ni yang membuatkan saya jarang masuk ke kelas untuk PDP lah. Kalau ikutkan untuk kelas sains form tu, saya sempat masuk dalam 4 kali sahaja sepanjang 6 minggu. Untuk kelas tingkatan 4 kimia minggu ketujuh, hari yang kedua lah dalam minggu tersebut. Okey, so kita pergi tengok kepada inovasi dan bahan bantu mengajar BBM lah. So saya telah menggunakan sepanjang pengajaran saya di dalam kelas, saya telah menggunakan slide interaktif yang digunakan secara konsisten sebagai media utama untuk penyampaian fakta sains dan kimia lah. Saya menggunakan aplikasi Noble LM untuk saya generate uh, slide. So, dan saya ada juga guna Canva lah untuk membuat slide interaktif. Yang kedua, lembaran aktiviti yang mana lembaran aktiviti ni saya banyak fokuskan kepada aktiviti PDP lah waktu di dalam kelas sebagai pengukuhan supaya apabila saya dah terangkan teori, so diorang menjawab aktiviti tu dekat menggunakan lembaran kerja yang telah diberikan untuk melihat sama ada mereka faham atau tidak yang teori saya ajar lah. Dan yang ketiga adalah pendekatan digital dan video yang mana waktu permulaan saya ini lebih kepada seindaksi yang mana saya menggunakan video mukbang sebagai seindaksi untuk visual topik pencernaan. So daripada video tu saya uh, memberi inquiry kepada pelajar macam mana proses pencernaan itu berlaku apabila kita sedang makan. Dan yang keempat adalah bahan-bahan sampingan lah macam gula-gula, macam papan kenyataan dan sebagainya lah untuk memberikan pelajar lebih seronok sambil belajar.
Okey, so kita pergi kepada dinamik hubungan dengan murid. Okey, untuk minggu yang pertama dengan minggu keempat, fasa suai kenal lah. Saya masuk sekolah saya lapor diri pada 30 hari bulan 3, yang mana waktu tu saya berjumpa dengan pentadbir semua uh, untuk selesaikan borang-borang yang sepatutnya lah. Lepas tu saya terus diberi kerja untuk menjaga uh, ujian lisan tingkatan 5 waktu tu. Ujian lisan tingkatan 5 waktu itu. Dan terus masuk kelas Form 4. Waktu tu saya tak mengajar lagi. Saya just observe bagaimana guru pembimbing saya mengajar di dalam kelas. Pada waktu ketika itu juga saya diberi peluang untuk memperkenalkan diri kepada pelajar tingkatan 4 lah. Yang pada minggu kelima dan tujuh lebih kepada memberi fasa sokongan emosi, yang mana uh, waktu itu mereka sedang ada peperiksaan pertengahan tahun. So saya juga ada membantu sedikit pelajar-pelajar untuk mengulang kaji pelajaran bagi topik-topik yang akan masuk exam midterm lah waktu tu. Dan yang terakhir sekali adalah minggu 8 dan 13, yang mana fasa keterlibatan aktif, yang mana murid respon yang aktif, berani menyoal dan selesa untuk berinteraksi secara positif lah dengan saya, yang mana saya nampak daripada minggu 1 sampai minggu 7 tu mereka macam a bit slow dalam kelas. Mungkin sebab nak suai kenal dulu kan. And macam saya cakap, waktu minggu kedua hingga minggu ketujuh tu saya jarang masuk kelas disebabkan pelajar banyak terlibat dengan program. So bonding antara saya dengan pelajar tu kurang. So bonding tu hanya terselah apabila masuknya minggu ke-8 hingga 13 tu lah. So saya sebab waktu tu waktu minggu ni saya banyak masuk kelas dan mengajar dan banyak buat aktiviti lah. Contohnya saya pernah buat aktiviti explore sama diorang untuk PDP lah. So mereka sangat seronok waktu ketika itu. Okay, so kita pergi satu one by one, which is untuk minggu 1 hingga 13. Ada pelajar ada terlibat dengan sukan dan olahraga, yang mana saya dengan guru-guru praktikum UPM lain juga menjadi salah satu AJK untuk handle sukan tara, handle balapan, buat padang. Untuk kelab dan persatuan akademik ini Koko lah, yang mana aktiviti amali sains luar kelas bersama kelab STEM minggu 13. Dan saya waktu tu sempat untuk join kelab persatuan 2 kali 3 kali. Sebab pun ini pun sebab atas benda yang sama, sebab waktu minggu kedua sampai minggu ketujuh tu memang banyak sangat program, and Koko tu digantikan dengan program-program yang telah dijalankan lah. So, apa yang saya telah buat dekat kelab MySTEM, kelab STEM di sekolah adalah saya telah handle eksperimen untuk ekstrak DNA daripada buah pisang, dan juga ada lagi satu aktiviti yang dibuat adalah kami meminta ahli-ahli kelab STEM untuk menghias pasu bunga yang kecil. Tapi pasu bunga yang kecil tu dia diperbuat daripada bahan kita semula lah. Nah, dia dah memang dah siap buat, and diorang tinggal hias je lah. Waktu tu buat doodling dekat pasu bunga tu. Dan akhir sekali yang ketiga adalah pengurusan dan acara khas lah, yang mana waktu minggu-minggu first adanya mesyuarat agung tahunan koperasi, yang mana memberi pendedahan kepada pemegang saham pelajar. Yang ini waktu ni dijalankan sekali sewaktu perhimpunan rasmi. Lepas tu kami juga ada minggu carnival counselling, ada program Partni, which is Partni tu program yang pertandingan untuk tilawah Al-Quran, pertandingan nasyid, khot, dan sebagainya lah. Masa untuk minggu kali counselling juga ada juga uh, sub-sub program, yang mana pelajar-pelajar perlu terlibat dalam ceramah-ceramah anti-bully, dadah dan sebagainya, dan serta perhimpunan badan beruniform lah setiap hari. Setiap hari Isnin tu selang seminggu. Okey, so kita tengok kepada peta rangkaian profesional ekosistem lah. So daripada saya sebagai guru praktikum, saya punya guru pembimbing adalah Puan Nadia, iaitu guru pembimbing bagi subjek sains minor, dan Puan Azila adalah guru pembimbing bagi subjek kimia major. Saya juga telah berurusan dengan pelabur sekolah untuk urusan
uh, dokumentasi dengan dengan guru-guru lain. Saya juga telah bekerjasama dengan mereka sewaktu program-program macam program Minggu Pusat Sumber. Saya telah membuat booth tentang permainan tradisional. Saya juga menjadi AJK sukan waktu tu. AJK sukan untuk catat masa balapan melontar peluru dengan lompat jauh waktu tu. Dan dengan rakan-rakan praktikum lain, iaitu kami bekerjasama untuk menyiapkan projek-projek yang sekolah beri kepada kami lah sepanjang tempoh 13 minggu. Alright. So, analisis sokongan sosial dan hasil kolaborasi daripada guru pembimbing, iaitu daripada bimbingan teras, yang mana guru pembimbing menyelaras RPH performat lah, yang mana dia cek saya punya RPH dan bimbingan penyediaan soal peperiksaan. Ini waktu yang midterm hari tu, exam midterm. Proses pembangkaian teliti adil dan konsisten. Yang ini guru pembimbing saya ajar cara untuk marking paper waktu exam midterm dan strategi pengawalan kelas lah. Alhamdulillah untuk sekolah saya, since sekolah ni sekolah asrama dan sekolah yang cemerlang, so daripada segi pengawalan kelas tu agak mudah dan senang untuk dikawal lah. Okey, daripada segi sokongan pengurusan pentadbir, penerimaan positif melalui perkhidmat rasmi, perkongsian rujukan buku pengurusan Semua Putra, dan sokongan moral dan pengesahan dokumen praktikum. Untuk kolaborasi komuniti iaitu dengan guru-guru lain lah, guru-guru yang dekat sekolah ni, macam saya cakap tadi, ada kerjasama kelancaran program Pak Ni dan MQN KS, kolaborasi dalam kejohanan Pimpong MSSWPP, yang mana saya sebagai AJK Logistik yang kena susun-susun meja pimpong dan sebagainya lah, kerusi-kerusi, dan bantuan silang semasa pengawasan Dewan Peperiksaan. Dan sinergi pasukan iaitu saya dan rakan-rakan praktikum UPM dan dan rakan-rakan praktikum yang lain juga daripada Universiti UPSI, UKM dengan UNIZA waktu tu telah membina ruai pameran sejarah bersama dalam untuk Minggu Pusat Sumber, pelaksanaan projek mural sistem suria dan pemimpin, tokoh-tokoh pemimpin, dan kerjasama untuk mengecat pintu sekolah dan pemeliharaan pusat sumber sekolah. Okey, ini overview lah untuk garis masa projek berimpak dan acara ad hoc. Okey, untuk minggu satu kita ada pengumuman keputusan SPM, iaitu yang ini uh, berlangsungnya juga majlis anugerah anugerah dengan graduasi bagi tingkatan 5 lah yang dah lepas. Minggu kedua kita ada minggu PSS dan majlis graduasi AIM. Minggu ketiga kita ada MQNKS dan program PADNI. Program-program ni yang berteraskan keagamaan lah. Yang seperti saya telah cakap tadi, macam tilawat pertandingan tilawat Al-Quran, pertandingan khat, hafazan dan sebagainya. So pada minggu keempat kami telah membuat treasure hunt, kempen anti bully, juga ada unit counselling waktu itu. Minggu kelima ketujuh dah start exam midterm. Minggu 11 ke 12 saya dan rakan-rakan praktikum lain terlibat dengan kejohanan Pimpong MSSWPP dan eksplorasi sains tingkatan 5. Untuk eksplorasi sains tingkatan 5 ni hanya saya dengan seorang cikgu praktikum daripada UPM Biologi yang terlibat dengan eksplorasi sains tingkatan 5 lah. Yang mana untuk eksplorasi sains tingkatan 5 ni dia berfokuskan kepada amali amali wajib yang akan masuk dalam kertas 3 SPM untuk subjek sains, bio, kimia, fizik. Okey, sumbangan fizikal dan pengurusan ruang. Okey, yang ini yang sepanjang minggu 1 sampai, actually bukan sampai minggu 13, dia sampai minggu ke-16 jugalah. Masih lagi kami menyelesaikan sehingga minggu terakhir praktikum, yang mana kami telah membuat dekat 6 projek, yang mana kami telah buat projek mural estetik, pemulihan pusat sumber PSS dan kecerahan infrastruktur. Okey. Yang pertama kita boleh lihat yang ini, yang kaunter pejabat. Saya pergi kaunter pejabat dulu. Kaunter pejabat ni interestingnya waktu tu uh, hari pertama lapor diri, terus kami lepas dah siap-siap settle borang, terus kami diberi tugas untuk membuat hias kaunter ni lah. Kalau ikutkan ada lagi yang ini, akan ada cermin kat sini. Tapi dah selesai lah. Saya cuma tak ambil gambar yang latest lah.
Lepas tu kami juga membuat pintu pejabat lah, kami cat balik, cat coklat yang baru, dengan kami tambah waist coating kat sini. Kami potong waist coating, tampal, lepas tu kita cat balik. Dan kami juga telah menyiapkan ni lah ruang makan guru. Kami cat yang bahagian luar. Sebab sebelum ni bahagian luar ni dia warna putih and dah kotor. So kami diberi kepercayaan untuk mengecat dan menghiaslah apa ruang makan guru kat sini. Lepas tu, oh sorry. Okey, lepas tu ni yang dekat pusat sumber sekolah. So pusat sumber sekolah ni saya besar, sangat, sangat sangat besar. So yang pertama kami start dengan melukis mural ni lah, empat tokoh kepimpinan Perdana Menteri. Lepas tu kami sambung buat sistem suria ni. Sistem suria ni dibantu juga dengan guru seni kat sekolah ni. Itu JKMP juga, dia seorang JKMP. Uh, so actually kami siapkan mural ni dengan mural tokoh dengan mural sistem suria ni dalam tempoh dalam 2 minggu macam tu. Sekejap je lah kami, walaupun besar tapi sekejap, sebab kami ada tenaga kerja yang ramai. Mungkin tu yang jadi sekejap. Kami ada 20 orang guru praktikum waktu tu yang menjalani latihan mengajar dekat sekolah ni lah. Dan akhir sekali kami membuat yang art wall ni. Art wall ni yang untuk fluted-fluted ni memang dah sedia ada, cuma kami tambah art wall ni lah untuk bagi dia nampak lagi cantik macam tu. Okey, so kita pergi kepada peranan kepimpinan dan pengurusan protokol. Saya pernah terlibat menjadi pengacara majlis, itu mengadakan majlis graduasi tingkatan 5 AIM 2025 serta menguruskan slot penceramah kesihatan mental untuk program Pak Ni. Lepas tu saya juga ada kepimpinan program yang mana saya telah memberi kepercayaan untuk handle program Treasure Hunt sempena kesedaran hentikan buli under unit counselling. Dan saya juga merupakan fasilitator dan urus setia bagi AJK Kejohanan Pimpong, pencetak masa olahraga sekolah, sukan sekolah, dan fasilitator makmal untuk eksplorasi sains tingkatan 5 lah. Dan juga saya tambah kat sini, saya juga last di akhir-akhir praktikum, saya juga mendapat diminta untuk menjadi Fesi untuk melatih pelajar menari lah, tarian Inang. Okey, yang gambar pertama ni ini baru je habis hari tu, baru habis je semalam, yang mana mereka-mereka ni adalah di bawah kendalian saya dengan dua lagi cikgu praktikum dan dengan cikgu-cikgu sukan, yang mana saya telah melatih pelajar tarian Melayu. Kawan praktikum saya lain handle tarian India, Bhangra dengan tarian Singa. Yang ini adalah sewaktu eksplorasi sains tingkatan 5 lah. Yang ini yang ketika ni mereka tengah membuat pembakaran Alkana dan Alkina. Nak tengok jelaga mana yang paling banyak lah, menghasilkan jelaga yang banyak. Yang gambar ketiga ni adalah waktu ni dah habis dah Pimpong MSSWPP. Dan yang yang keempatnya adalah gambar saya dengan rakan-rakan praktikum untuk masa tu membuat reruai pameran lah, pameran permanent tradisional sepenuh minggu PSS. Okey, so pendidikan holistik kita dah tengok daripada segi pendidikan fleksibel, kurikulum aktif, interaksi ekosistem dan sumbangan fizikal ya. Yang mana bagi saya praktikum dekat Semaputra ni bukan sekadar untuk saya mengajar pelajar yang untuk habiskan silibus, tetapi lebih kepada pembinaan karakter sebagai pendidik. Banyak yang saya telah belajar daripada Semaputra, yang mana banyak memberi input untuk saya memperbaiki diri, dan saya rasa uh, sepanjang saya duduk kat Semaputra ni pun uh, saya dah makin banyak buat benda lah. Sebelum ni pun boleh juga buat, tapi uh, sepanjang praktikum dia dah enhance saya punya skill lah untuk membuat pelbagai kerja.
So, kesepaduan antara perancangan pendidikan yang fleksibel, pelibatan aktiviti kurikulum, jalinan profesional ekosistem sekolah dan inisiatif sumbangan fizikal telah melahirkan seorang guru yang holistik, adaptif dan bersedia untuk cabaran sebenar dunia pendidikan. Okey, itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.